Salam pelabuh yang dihormati. Perkhidmatan analisis adalah dalam talian Guru Markets. Mari kita mulakan dengan beberapa maklumat ringkasan tentang perbadanan itu. Jika perlu, anda boleh menghentikan video tersebut. Anda boleh melihat semua parameter perbadanan berkenaan dengan lebih terperinci. Sekarang kita akan melihat petunjuk asas utama syarikat Roblox Corporation, ticker RBL ke-10. Semakan dibuat menggunakan data pada 17 Mei 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, syarikat Roblox Corporation tergolong dalam subkategori Leisure Games. 31 organisasi mengambil bahagian dalam analisis yang cukup mewakili. Lihat keputusan pesanan pada penghujung video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat yang dikaji, tolak 9.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 0.8 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam rangka kerja keseluruhan pasaran secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa penarafan purata untuk keseluruhan pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata, berbanding penarafan tolak 9.5 mata Roblox Corporation. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Roblox Corporation dan syarikat subkategori, kita akan melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat Roblox Corporation menunjukkan dinamik 156.7%. 50.6% menentang perubahan harga dalam subkategori. Ini tidak bermakna apa-apa, tetapi kita mesti ingat fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Roblox Corporation bernilai $55.13 bilion. Permodalan pasaran subkategori ialah $253 bilion. Roblox Corporation menyumbang bahagian sebanyak 21.788%. Ia adalah salah satu peneraju dalam subkategori. Nilai buku syarikat ialah $0.25 bilion. Dengan permodalan subkategori $42 bilion. Roblox Corporation menyumbang 0.606%. Setelah membandingkan saham bursa saham dan nilai buku, kita melihat perkara berikut. Kongsi Roblox Corporation dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 21.788%. Permodalan nilai buku ialah 0.606%, iaitu 97% kurang daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan permodalan kunci kira-kira subkategori buruk, tolak 1 mata. Liabiliti keuangan organisasi yang dikaji berjumlah 1.463 bilion. Liabiliti hutang kepada permodalan buku berjumlah 585.2% daripada modal. Penarafan liabiliti keuangan syarikat sangat teruk, tolak 2 mata. Nisbah nilai pasaran kepada keuntungan syarikat ialah 0. Purata bagi subkategori ialah 272.1, iaitu lebih teruk daripada subkategori. Penilaian harga pasaran kepada nisbah pendapatan berbanding dengan organisasi dalam subkategori sangat buruk, tolak 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $880 juta. Unjuran keuntungan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui, dan ini tidak baik untuk prospek syarikat. Penilaian penunjuk unjuran keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori buruk, tolak 1 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 14.4. Purata bagi subkategori ialah 5.1, iaitu 182% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian nilai pasaran kepada nisbah hasil berbanding nisbah subkategori buruk, tolak 1 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $3,840 juta. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Ini tidak baik untuk prospek syarikat.
Penilaian penunjuk volum jualan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buruk, tolak satu mata. Marginality adalah tolak 22.9% dengan purata 1.9% dalam subkategori. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 24.8%. Penilaian marginality berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 2.922%. Ini adalah 646% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam harga pasaran syarikat. Roblox Corporation mungkin ke arah terlalu tinggi. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat ialah $22,281,000. Manakala untuk subkategori ialah $2,988,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 645.7%. Penilaian modal pasaran syarikat bagi setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Jumlah keuntungan bagi setiap pekerja adalah tolak $355.600. Purata dalam subkategori 11,000. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 3,138%. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori tolak 0.5 mata. Hasil syarikat bagi setiap pekerja ialah $1,550,000. Subkategori $590,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 163%. Penilaian hasil setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui tolak 0.5 mata. Volum urus niaga jualan ialah 2.5% dengan purata untuk subkategori sebanyak 3.2%. Ini adalah penunjuk picit pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 79% bagi syarikat Roblox Corporation. Untuk subkategori, tahap ini adalah lebih kurang 66%. Secara teknikalnya, saham subkategori dinilai lebih rendah daripada saham syarikat Roblox Corporation. Harga saham sebenar syarikat adalah lebih kurang $81.26. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $75.21. Dinamik harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 7%. Mari pergi ke jadual pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang diterima umum bagi sistem maklumat dan rujukan musim ini, Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan keputusan penilaian Roblox Corporation, sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian stok Guru Markets keputusan dibuat. Membuka dagangan untuk jualan pada harga $81.27 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak rendah. Penilaian organisasi dibuat menggunakan kriteria penilaian Indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 70.41. Henti rugi ditetapkan pada 92.13. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka pesanan itu ditetapkan secara automatik berdasarkan keputusan sesi dagangan pada 16 Jun 2025 atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh tersebut. Tikar akan menjadi pesanan belian utama. Video tawaran utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Dalam kes penutupan mana-mana pesanan, asas atau pengimbangan,
Susunan yang bertentangan ditetapkan secara automatik. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan dari Guru Markets. Anda semua adalah penonton terbaik.